Mana kedai awak? Nah, aku rasa. Turun blok lah. Yang tak bagus turun kena blok. Beli waffle, beli waffle. Bagus. Memang tak bagus. Rasa lapar. Tapi Kita makan dalam maja. bagus. Oh, dong. Jenamnya. Orang tak boleh faham lah jenamnya. Abang Sadul, support kawan kita punya waffle. Support. Macam lah boleh. Jalan. Wifi ini rumah awak. RM2. Mana kedai awak? Nah, aku rasa. Sedap. Wifi awak sedapnya. Tengok. Kakak Lokman kiri. Nak beli? Lokman. Lukman mana? Lukman. Hmm. Datanglah. Bagus. Bagus. Okey, masya-Allah. Okey. Korang pergi solat dulu okey Solat, jangan lupa. Jangan lupa okey. Dana maghrib. So korang pergi solat dulu okey. Bagus ya abang tu. Masya-Allah, just be good guys. Jangan lupa guys. Be good. Kalau you nampak benda you tak suka, buat apa? Okey, dek. Ya. Dengar dulu. Kalau you nampak benda you tak suka online, buat apa? Swipe. Swipe. Kalau you nampak benda you tak suka, buat apa? Swipe. No. Macam perkataan bodoh itu kita ni. Masya-Allah. So, buat baik, buat pada. Kita kasih minum. Buat jahat, jangan sekali, okey? Nadrin. Masya-Allah. Be good to people, okay? Be good to people. Let people say something good about you, okay? Masya-Allah. Alright guys, kita nak tutup kamera sekarang. Kita baca Al-Fatihah dan tutup kamera. So, korang boleh pergi. Dah nak maghrib already. Saya dah bagi tahu dah. Sikit-sikit, lama-lama Jadi gunung. Okey, ada orang tulis jangan makan yang Buddha tu lah. Kotor tahu ibunya mesti tak suka. Apa? Mesti ada. Aku lengsek. Sekejap, I nak bagi I nak advice dia. Macam ni. Biar pecah di perut. Jangan pecah di mulut. Kalau you nampak benda you tak suka, buat apa? Swipe. Be good, okay? Ini public space. Berapa orang tengok abang saudara sekarang and you tulis macam tu? Ini berapa orang tengok sekarang? 1,600. So, control your mouth, okay? Follow. Please control your mouth. Be good to people. Public space, know what you write in the public space, okay? Please guys, be good to people, okay? Be good to people. Orang baik. Kalau you nampak benda you Kau tulis apa tak suka, saja, nanti jumpa. cakap Afrika, I tak. Kalau I cakap Afrika, siapa boleh faham? Nak sikit. You boleh faham? Mana you boleh faham? Oh ya, kilo rukor, dek. Dalam maghrib.